Kan dia dekat ni, Setia Alam. Saya dekat Puncak Alam. Tak apalah. Sekejap lagi saya pergi sendiri lah. Hari ni hari Ahad, macam saya nak pergi lepak KL lah. Dah lama dah saya tak pergi lepak. Saya nak pergi ke? Tak apa lah, saya pergi sendiri lah. KL je. Lepak KL sorang-sorang. Kan? Aku ada pada saja macam ni. Ramai main ambil kat Sarawak. Kepala otak ke ambil kat Sarawak. Bawa kita orang Mal nak masuk tim. Kalau nak masuk tim kena berbakat lah. Apa bakat yang kau boleh buat? Aku dah gerak tak payah. Cakap kaki tak payah. Apa, aku keluar sendiri. Okeylah. Saya gerak kejap lagi. Kau nak saya kalau sampai sana, saya live balik. Korang ikut aku pergi tengok suasana dekat KL, dak motor macam mana. Nak Pukul berapa? Dalam pukul 1 aku sampai lah. Nak? Kalau nak, on je. Tak, kalau nak, on je. Aku live IG sekejap. Sambil bawa korang, sambil borak-borak pergi KL. Alah-alah cari kepala plak kat sana. Kita cari kepala plak kat KL lah. Sebab esok aku nak pergi buat. Jumpa KL Boleh. Kami tunggu Okey, saya gerak dulu. Yang mana tak follow aku dulu. Kejap lagi aku live balik. Kau satu kat sana. Yang baik datang daripada saya. Andai kata terkasar besar ataupun kurang ajar termaki, saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okey, bye bye. Terima kasih juga Abang Pis. Terima kasih juga Kak Lebah yang tadi, yang mana bagi gift, yang mana support saya daripada dulu. Sementara kalau tengok saya tak live, korang pergi layan YT saya dulu. Video saya baru post tu. Okey, korang pergi layan dulu. Lepas tu besok mungkin saya ada konten kot. Tengok lah. Alright, saya gerak dulu. Yang baik datang daripada saya. Andai kata terkasar besar ataupun kurang ajar termaki, saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okey, terima kasih geng. Doa saya berjaya dunia akhirat. Kalau boleh doakan saya dipermudahkan segala urusan, dan family saya sama. Doakan juga saya, harap bulan 1 ni saya dapat kumpul duit pergi umrah sekali dengan kanda. Okey, doakan, itu yang paling penting. Saya nak sangat pergi sebab saya tak pernah pergi. Saya, walaupun saya takut juga nak pergi. Yen, kau nak ambil aku ke? Kau nak ambil aku, main ambil aku. Yen, kau nak ambil aku, main ambil aku. Korang doakan aku je. Dia sekarang ni dia macam ni. Kalau dapat job, InsyaAllah kau boleh kumpul bulan 1 ni pergi umrah. Sekarang aku tengah cari job je. Bukan cari job lah, maksud dia, daripada buat kerja review apa semua, daripada segi tu aku simpan separuh, lepas tu bagi mak aku separuh, aku sikit, simpan sikit untuk pergi untuk bulan 1 ni lah. Korang doakan lah aku dengan kanda dapat pergi sama-sama. InsyaAllah kalau bulan 1 ni tak ada apa, korang doakanlah saya pemenang juga. Alright, amin. Ikut travel mana? Bukan travel pergi umrah. Amin. Bye bye korang. Sayang korang.